Selamat datang di Kisah di Sebalik Suara. Segala kisah dan info yang dipaparkan di sini dikumpulkan dari berbagai-bagai sumber. Korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan like di bawah tau. Terima kasih. Niat pelakon Sharifah Sakinah yang menghabiskan masa dengan sekumpulan pelajar tahfiz telah disalahertikan oleh netizen. Melalui posting yang dibuat di akaun Instagramnya, Sharifah Sakinah memuat naik gambar dan video bersama-sama dengan pelajar tahfiz. Difahamkan, dia telah membawa pelajar-pelajar itu menonton wayang bertajuk Pusaka. Berikut merupakan perkongsian Sharifah Sakinah. Ini pula antara komen-komen netizen yang mempertikaikan niat murni Sharifah Sakinah.